Hai semua. So hari ni kita makan konjac spaghetti dengan salad dan ada cheese dan olive oil sikit. Konjac spaghetti bolognese lah. So kita sedang cuba supaya kita punya glucose level tak spike lah. Okay, ni saya guna CGM brand Ota yang mana kita ada sensor dekat kita punya tangan. So dia akan tengok real time punya glucose yang mana pada waktu sekarang adalah lebih kurang 7.5. So nanti kita tengok lepas ni berapa. Okay, sekarang ni dah hampir 2 jam lepas makan. So kita boleh tengok bahawa kita punya gula adalah 5.8. So tak meningkat banyak lah, dia drop lagi ada. So ini menunjukkan bahawa kita punya makanan tu tak ada spike dalam kita gula dalam darah kita. So maknanya bagus lah. So nanti kita cuba maintain kita punya gula supaya tak spike lagi. So kita tengok nanti kita punya makanan tea time nanti macam mana. Okay, bye.